Beli kereta tuan, kenalah ikut gaji. Kerana dia ni, kereta ni dia tanda gaji tau. Bukannya semua main tam je kan. Gaji 2,000 nak Honda City. Gaji 2,500, 2,007 nak Honda Civic. Itu yang pening. Okey, macam ni lah. Saya nak bagi guideline lah untuk tangga gaji. 1,008 minimum bersih untuk Saga. Kalau 1,006 tu atas-atas pagar lah. 1,006, 1,007. Lebih kurang macam tu lah. Boleh lah juga kan. Tapi dengan 10% down payment. Kalau anda kata gaji untuk foreign car kan, selain ada Proton dengan Pro 2, minimum 2007, 2008 bersih. Memang minimum 2007, 2008 bersih. Contoh Honda City lah, Toyota Vios. Jadi korang tak boleh lah kurang daripada tu. Susah nak buat loan nanti kan. Sebab bila satu bank tak lulus, habis semua bank semua diikut. Tak approve. Itu yang kita risaukan benda tu. Jadi kena tengok tangga gaji dalam pembelian kereta. Okey. Untuk kereta pula, kereta apa? Kereta Alza. Ni ramai yang tanya. 2006 tu minimum tuan untuk kereta Alza. 2006 tu minimum. 2004, 2,500 ni celah bedah mana nak lulus? Aku pun pening kepala. Kan mungkin kalau joint income husband and wife tu boleh lah. Kan? Lepas tu kalau anda kata dah 2006 tu minimum untuk Alza tu, janganlah buat full loan. Takut balik awal nanti kan. Takut susah. Bila satu bank tak lulus, semua bank akan ikut tak lulus. Jadi tangga gaji tu nak kena betul. Kan? Tangga gaji tu nak kena betul. Honda Civic 3,000 ke 3,200. Ni kereta yang tengah popular, S50. 2,500 nak ambil S50. Garu kepala. Kan? Garu kepala kita kan. Letih kan. Dia orang kata betul lah. Kita cita-cita kita memang besar. Kita nak kereta tinggi. Kalau anda kata tanya saya, memang saya nak Lamborghini Urus lah. Kan? Cita-cita semua tinggi. Tapi kena reality lah. Mana loan yang boleh approve, mana loan yang tak boleh approve. Jadi orang kata nak semak kelayakan, tak apalah. Bukan semak sangat pun. Beritahu saya interview terus saya tahulah. Boleh lulus ke tak boleh lulus loan kan. Kalau orang kata kita daripada interview tu kita dah tahu dah. Ini ada yang sikris, sitos tapi nak full loan. Itu yang pening. Yang sikris, sitos ni bukan kita tak boleh tolong. Ada kes kita boleh tolong kecuali AKPK dan juga SAA, Special Attention Account. Dua ni memang tak boleh buat lah. Sikris sitos ada kes. Tapi janganlah sikris sitos pun kau datang dengan full loan. Celah bedah mana bang. Kau ada sikris sitos lagi nak full loan. Susahlah kita. Okey, itu saja dari saya. InsyaAllah kan. Kalau anda kata ada sikris sitos, datanglah dengan 15 ke 20% down payment. Kita akan bantu. Bukan tak boleh buat. InsyaAllah. Ada kes-kes yang boleh buat. Ada kes-kes yang bank tutup mata. Okey. Itu saja. Berurusan dengan kita Ahmad Auto untuk kereta baru. Proton, Pro 2, Toyota, Honda, Mitsubishi. InsyaAllah. Okey. Like, komen dengan share kat bawah. Beritahu kawan-kawan. Mana yang ada nak kereta, kita akan bagi komisen dekat awak. Just beritahu kawan-kawan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.